kita mula. Untuk kertas yang korang dapat ini ialah kertas soalan-soalan trial. Okay, yang cikgu bagi dalam bentuk PDF. Okay, dan korang boleh refer pada ni sekarang atau sampai dah print, korang boleh print lah. Sampai dah print Okay, untuk soalan nombor 1 ni, bila dapat soalan nombor 1 soalan kimia ialah satu soalan yang kita sangat-sangat kena berhati-hati, sebab soalan-soalan kimia ni dia akan bagi kata orang soalan dan clue. Nombor 1 dia akan bagi this one. Ini dia akan bagi yang ni. Ini dia punya pembayang pertama, clue pertama, dan kemudian dia akan bagi gambar. Cikgu nak bila korang dapat macam ni, biasakan terus study gambar tu dulu sebelum apa-apa tengok jawab soalan-soalan belakang bawah tu. Fahamkan gambar tu, oh gambar ni pasal apa, tanya soalan-soalan ni. Okay, gambar ni pasal apa, nombor 2. Nombor 1. Nombor 2, apa bab apa yang dia bagi. Chapter apa dia bagi. So bila tengok soalan ni, dia cakap rajah 1 menunjukkan gambar rajah susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk antara ion natrium dengan ion oksida. Okay, for the compound form between sodium ion and oxide ion. Okay, korang rasa ni chapter berapa ni? Bab berapa ni? Pasal apa? Ya, betul, chapter 5. Ikatan kimia. Betul. So, bila kita tengok, this is about nama dia? Ionic compound. Sorry. Lambat sikit. Ikatan ion. Okay. So, nampak. Terus, bila kita tahu, kita tengok. Okay. Dia ada Na, ada O, dia ada 2. Na, dia ada 2. So, dia lah Na2O. Okay. Based on the diagram. Berdasarkan rajah 1, nyatakan jenis ikatan bagi sebatian terbentuk. Ni markah dia senang sahaja, direct. Nama dia ikatan ion. Atau ionic bond. Siapa belajar dalam BI Rin ada Rin. Rin tak ada lagi. Okay. Lepas apa dah ada. Okay. Naif pun ada. Kemudian write the chemical formula for the compound. Tulis formula kimia bagi sebatian tersebut. Okay. Seperti biasa bila formula kimia, kita ada formula kimia ni ion positif dekat depan, ion negatif kat belakang. Cation, ingat? Cation. Okay. Cation, cation. Cation ialah yang depan, anion yang belakang. So kita ada Na ada 2, oksigen 1, so Na2O. Senang je, Na kan ada 2. Na. So Na je 2. Oksigen dia 1, oksigen dia 1. So Na2O. As simple as that lah. Ni soalan nombor 1, biasalah cikgu senang je. Soalan nombor 1, biasalah tu. Okay. Seterusnya, nyatakan daya tarikan yang wujud antara ion natrium dan ion oksida. State the force of attraction that exists between sodium ion dengan oxide ion. Kita dah tahu dah. Bila sebut sahaja daya tarikan, antara ion, cikgu ulang sekali lagi. Kita ada daya tarikan antara zarah. Bahasa Inggeris panggil force of attraction between particle. So FPOEB, force of attraction between particle. Panjang ni, FAO, for up lah. For up. Force of attraction between particle. Kita tahu partikel ni, Z ni zarah, P ni partikel, ada 3. Atom, ion, molecule. Okay, kalau ion kalau dia adalah force of attraction between ion. Okay, keluar lambat. Force of attraction between ion ataupun BM dia daya tarikan antara zarah. Nama zarah tu ialah ion. Nama dia ialah elektrostatik. Ingat terus. So, daya elektrostatik ialah daya tarikan antara zarah. Nama je lain, faham tak? Dia benda sama. Cuma bila kita sebut daya tarikan, bila kita sebut zarah, nama dia daya tarikan antara zarah. Bila sebut ion, dia sesuaikanlah dengan ion tu. Nama dia daya elektrostatik. Atau electrostatic force. Dia benda sama tau guys. Orang jangan dah rasa, lain-lain tak, dia sama je. Macam kalau kita macam perkataan seerti kan, apa BM dia, BI dia, perkataan seerti, sinonim. Dia sinonim.
Okay, kalau molekul, nama dia ialah kalau daya tarikan antara molekul, between molekul, namanya ada dua. Satu yang famous, Van der Waals ni yang famous. Satu lagi yang tak berapa famous tapi boleh keluar. Nama dia senang je. Daya antara intermolecular force. Daya antara molekul. Ni lagi direct. BM dia, BI dia intermolecular force. Intermolecular force. Dah, tu je. Betul. Jadi bila keluar soalan, bila minta, namakan daya tarikan yang wujud. Jangan pelik. Jangan pelik sebab dia antara ion. Maka jawapan dia ialah daya tarikan ataupun daya elektrostatik. Daya tarikan lah. Daya electrostatic force, BI ya. Ni. Kau kena faham, terangkan secara ringkas bagaimana sebatian dalam rajah satu bentuk. Dia minta ringkas. Briefly, 2 marks. Kau kena beza sebab dia ada satu lagi. Dia ada satu lagi. Satu lagi ialah kita panggil dia yang panjang, essay punya. Ni 2 markah. 2 markah senang je. 2 markah. Okay. Nombor 1, this is ionic compound. Betul? Dia antara atom logam dengan atom bukan logam. Nombor 2. Nombor 3, dia melibatkan pemindahan elektron, transfer elektron. Ada atom logam donate, derma elektron. Ada atom bukan logam, terima elektron. Ingat, nampak cikgu guna perkataan apa? Atom. Tulis wajib. Tak tulis atom, tak dapat markah. Penat-penat je korang tulis. Jadi kita cerita dia macam mana briefly, kita cerita 2 je. Satu cerita pasal atom logam yang derma elektron. Satu lagi cerita atom logam yang terima elektron. Kita macam tu je. So dia akan jawab macam ni. 2. Okay. 2 atom natrium menderma 1 elektron setiap satu. Ini. Okay. Kepada ya, dah cukup. Setiap satu dah. Cukup. Lepas tu pula 1 atom oksigen menerima 2 elektron. Dah. Maksud menerima 1 atom menerima 2 elektron. So ini je dia beritahu. So kalau bahasa Inggeris dia 2 natrium, 2 sodium atom, okay, donate 1 electron each. The next is 1 oxygen atom, gain boleh, accept boleh, receive boleh. Tiga-tiga perkataan ni boleh guna Okay, gain, accept, receive 2 electrons. Dah, settle. Tu je sebab dia kata dia nak beritahu macam mana. Kita bagi tahu berapa nombor ni, bagi tahu berapa atom and berapa yang dia derma. Yang ni berapa atom, berapa dia terima. Itu sahaja. Because this is simple punya secara ringkas 2 markah. Ingat tak cikgu pernah bagi template? Kan cikgu pernah bagi template kan? Mau simpan lagi tak template tu? Macam mana nak buat apa ikatan kimia ni? Ada panjang-panjang cikgu buat. Cikgu bagi. Sekejap cikgu tunjuk. Cikgu tak ingat cikgu dah bagi korang belum. Patutnya dah. Mana? Sekejap. Ni kot. Bukan. Skema. Ni. Sekejap. Ni. Ni dah kan? Dah kan? Ni dah belum template ni. This template. Dalam bahasa Inggeris. Dalam BM ada tak? Dah ada belum? Kalau tak ada, cikgu kena bagi korang ni. Because ini adalah template yang memang kata orang kena practice. Dapat template ni, boleh terus jawab soalan apa? Terus jawab soalan apa nama dia?
soalan esei macam mana kita nak terangkan pembentukan sebatian account. Sebatian ayam atau sebatian kabilah. Okay, kalau belum tak apa. Kalau it's okay. Ada masa lagi. Okay, ini kalau bahasa Inggeris dia apa? 2 atoms, 2 sodium atom, donate 1 electron each. Okay. Atau itu BI dia lah. Kalau betul-betul cikgu rasa 2 atom each donate. Grammar bunyi lah. Okay, next is 1 oxygen atom receive 2 electrons. Okay, masuk nombor 2. Ini chapter berapa ni? Kau tengok betul-betul ni chapter berapa ni? Dia kata darjah 2 menunjukkan piala yang dimenangi oleh Azrul dalam pertandingan catur peringkat kebangsaan. Piala dibuat daripada alloy X dan komposisi utama ialah cuprum. Dia bagi clue dah tu, copper. Bila disebut copper ada alloy X dengan copper, terus ingat kita untuk copper alloy ada 2, 1 gangsa, 1 loyang. Korang rasa yang ini apa? Kalau buat piala ni apa? Gangsa ke loyang? Betul Ryan. Kalau orang buat bagi apa? Gangsa ke loyang? Gangsa. So piala ke apa confirm gangsa. Gangsa bahasa Inggeris dia apa? Bronze. Bronze. Kan? Kalau loyang orang buat apa? Instrument, musical instrument ni kan. Sebab kita dah tunjuk dah warna dia kuning-kuning kan. Loyang ni kuning-kuning. Okay. Alright. So, dia minta yang pertama, nyatakan jenis alloy X. Okay, dah tahu jawapan dia. Jawapan dia apa? Jawapan dia ialah gangsa, bronze. Lukis. Okay, siapa ingat? Gangsa itu kita dah datang kan? Cikgu sains kan gangsa dia? Satu cikgu sains. Cikgu sains. CU. Cikgu sains. Satu lagi cikgu zoo ke? Satu cikgu sains. Oh, satu cousin. Bukan nak buat cousin boleh lah. Satu cousin juga. Okay, satu cikgu sains. Satu ialah kuprum dengan zinc. So kalau gangsa kuprum dengan timah. Gangsa kuprum dengan timah. Jadi kita lukis macam mana? Lukis yang besar dulu cikgu ajar. Lukis yang besar dulu. Lukis yang besar satu lagi. Okay, sengit sikit macam ni. Lepas tu baru lukis yang kecil. Lukis yang kecil. Okay. Pastikan saiz lebih kurang sama. Nombor 1 saiz dia kena lain. Yang kecil mesti lain daripada yang tu. Yang kedua jangan silang. Macam ni tak boleh. Okay. Seboleh-bolehnya sentuh. Seboleh-bolehnya sentuh sahaja. Dan seboleh-bolehnya jangan bertindih. Orang memang tak boleh macam ni sebab cikgu pakai iPad memang lah. Tapi dia tak kertas korang kena betul-betul buat betul-betul tau. Sikit-sikit tu tak apalah. And penuhkan sehingga about 80% of the ni. Jangan keluar. Cikgu saya buat macam ni boleh? Tak boleh. Okay. Lebih kurang lah. Satu lagi. Sini boleh kot. Okay. So, seboleh-bolehnya. Semaksimum boleh. Semaksimum boleh. Penuhkan. Jangan obvious sangat lah ada ruang kosong tu. Kalau sikit-sikit tu cikgu rasa kau punya apa dia maafkan je. Dia okey je. Sikit. Ni pun tak boleh ni. Tipu sikit. Okay. Alright. So, label. Of course label. Mana? Okay, cikgu nak tanya. Mana kalau bronze cikgu sign SU dengan SN. Kalau gangsa loyang ialah cikgu zoo. Pergi mengajar tentang zoologi. Copper dengan zinc. Macam tu lah. So, mana satu kuprum? Kuprum ialah yang kecil. So, korang kena tulis atom. Tolong ya. Atom Tolonglah. Ruginya kalau hilang markah sebab tak terima perkataan tu. Sternum dalam bahasa Inggeris apa guys? Timah. Timah. So kalau bahasa Inggeris mungkin cuti dengan
Cuti-cuti pergi zoo. Oh. Kalau orang putih lah, cuti-cuti pergi zoo. Cuti pergi zoo. Apa yang dalam BI? Okay. So, boleh eh? Ni soalan ni pula. Katalah soalan tanya saja. Cikgu tanya. Cikgu nak korang jawab soalan ni. Kenapa? Soalan minta explain. This is the extra question. I give you extra questions. Explain why bronze, terangkan mengapa gangsa lebih keras daripada apa? Soalan mesti keluar. Kalau alloy ni dia jadi soalan nombor 5, soalan ni soalan nombor 2. Dia tak banyak soalan dia. Kata soalan bagi soalan nombor 4, soalan nombor 5 kan. Soalan nombor 4, soalan nombor 5 markah dia dah 7 markah. Yang ni baru 5 markah, so dia akan tambah extra 2 markah. Biasanya extra 2 markah dia akan tanya soalan ni. Kenapakah bronze lagi keras daripada kuprum? Jawapan kita mesti sebut 2 benda. Satu, tengok nota Satu ialah dia akan sebut mesti sebut saiz berbeza. Ambil yang BM pun kena buka. Sekejap ya. Ni. InsyaAllah nota ni siapa yang boleh nota form 5, InsyaAllah dia tak tukar sangat berbanding dengan tahun depan. Ada tukar sikit lah mungkin. Okay, nombor satu kenapa lagi keras? Ni jawapan dia. Keyword nombor 1, mesti saiz berbeza. Atom unsur asing, okay, foreign atom yang kita tambah ada saiz berbeza dengan atom tulen nombor 1. Okay, lepas tu menyebabkan dia mengganggu susunan teratur logam tulen dan menyebabkan lapisan logam tak boleh menggelongsor antara satu sama lain. Ini je, penerangan dia ni je. Nombor 1 saiz berbeza, nombor 2 dia ganggu susunan yang cantik macam ni. Ini kan cantik susunan dia kan. Cantik je layer per layer, lapis per lapis, cantik je kan. Dia kacau menyebabkan ni tak boleh. So nampak, nak tolak tak boleh gerak. Tak boleh gerak sebab ni kacau. Itu maksud dia menyebabkan dia jadi lagi keras. Soalan biasa begitu. Okey, habis tengok dekat B pula. Bumper kereta. Okey, saja nak tanya. Kalau bumper kereta, lepas tu ada composite material. Macam mana kita nak hafal benda ni? Ada orang cikgu, benda ni saya susah nak hafal. Okay, cikgu beritahu, cikgu share macam mana cikgu teka. Aku ni pun bukannya ingat juga. Sangat kan? Sebab kita manusia, ada masa kita ingat, ada masa kita tak ingat kan. Kita memang cuba untuk ingat 100%, tapi yalah. Point cikgu macam ni. Korang boleh teka. Korang boleh teka composite material tu kalau kita tahu apa barang dia. Contoh. Kalau sebut bumper kereta, kita memang dah patut tahu dia ialah carbon fiber. Okay. Sebut je internet, data dan sebagainya mesti optical fiber. Gentian optik. Sebut je jambatan, bangunan, apa lagi, bahan binaan semua, confirm reinforced steel, keluli diperkuatkan. Sebut je MRI, MRI, partikel semua macam fizik semua tu kan. Nuklear ke apa, confirm superconductor. Sebut je kaca tingkap, kaca cermin mata, kaca apa, confirm kaca fotokromik. So itu cara macam mana cikgu teka dan ingat semua benda ni. Biasanya cikgu akan ingat dia punya kegunaan dia untuk ingat dia punya nama komposit dia. Sebab logik dia, kita buat bahan komposit, susah-susah kita buat ke konkrit diperkukuhkan, reinforced steel, sebab nak buat bangunan. Kalau tak baik, tak payah buat benda ni. Sebab logik dia kan. So korang boleh teka. Tu cara teka lah. And satu benda ialah pula, nama dia sendiri biasanya dah bagi tahu mana satu bahan pengukuhan, mana satu bahan matrix. And still cikgu ingatkan balik, apa beza pengukuhan dengan matrix? Siapa balut siapa? Siapa sausage? Siapa roti? Nampak kalau nota baru ada sausage dengan roti ni. Siapa sausage? Siapa roti? Okay. Roti ialah bahan matrix. Yang duduk luar tu is bahan matrix. Yang duduk dalam tu ialah bahan pengukuhan. So, inilah dia. Okay. Boleh
That's how kita boleh teka lah. Okay, so bila disebut bahan metrik ni, bumper kereta confirm apa, carbon fiber atau fiberglass. Carbon fiber pula. Fiberglass ialah kaca gentian. So dia mesti antara, kaca mestilah ada kan. Kaca mestilah ada kan. So kaca dibalut oleh plastik. Kaca yang dibalut oleh plastik. So kalau sausage tu siapa? Kaca. Kalau roti tu siapa? Plastik. Macam tu lah. Okay. So kejap. Yelah. So plastik. Yang ni gentian kaca. Bahasa Inggeris gentian kaca apa? Glass fiber. Plastik tak payahlah. Plastik is plastik lah. Okay. Habis soalan nombor 2. Ada soalan? Takkan ni boleh follow? Senang je kan? Soalan nombor 1 5 markah. Soalan nombor 2 5 markah. Okay. Dan kita masuk soalan nombor 3. Nombor 3 ni dia dah start lah. Dia start dia punya ni sikit. Susah dia sikit. Okay. Tak susah, mencabar. Okay, tengok. Tak cabar mana pun. Korang dah belajar dengan cikgu lama dah kan. Siapa belajar cikgu lama, inilah soalan-soalan yang kita banyak kali dah ulang. Okay, tengok soalan ni. Disebut nombor 3 Jadual 1 menunjukkan 3 bahan dan formula kimianya. Ada sodium Na+, ada klorin Cl2, ada X tak tahu. And then dia sebut, kejap sebelum tu. Anak murid cikgu hari ni yang baru siapa? Clovex siapa? Yang ni kenal lah. Ipan ke? Naif, Raya, Suraya, Zahir, Zaris ke Tajuddin? Ke Arif? Ipan. Okay. Alright. Okay. A1. Tandakan mark bagi jenis zarah yang terdapat dalam sodium. Mark for the type of found in sodium. Okay, so atom siapa? Siapa atom? Astagfirullahaladzim, salah. Dia sebut dalam sodium. Okay, sodium apa? Apa type of particle dalam sodium? Apa jenis zarah dalam natrium? Ini banyak kali kita buat. Asalkan dia logam, pure metal, macam ni kan. Ada pure metal, logam tulen. Ni. Tipe kat sini apa? Apa sahaja yang atom, logam tulen dengan gas lengai. So tadi dia sebut tadi, yang mana dalam natrium. Natrium kan duduk sorang-sorang. Dan natrium ialah logam. Jadi kat sini. Katalah soalan tanya. Soalan tanya molekul. Molekul siapa guys? Klorin. Klorin ni molekul. Macam tu. Dua-dua tu lah saya tulis. Molekul. Ni dia. Takat levoklorin dan takat didiklorin ialah negatif 101 dan 34. Apakah keadaan fizik klorin pada 27 darjah Celsius? Ada 27 darjah Celsius. Okay, dapat soalan macam ni, cikgu ajar itu buat macam ni terus. Ini bawah ni solid, pepejal, cecair, gas. Lepas tu dekat garisan pertama ni korang tulis dia punya takat lebur. Takat lebur dia negatif 101. Lepas tu dia punya kat atas ni yang baris kedua ni antara cecair dengan gas, tulis dia punya takat didih negatif 34. Soalan tanya 27. 27 kat mana guys? 27 kat mana? 27 ni duduk kat terpejal ke? Duduk kat cecair ke? Duduk kat gas? Gas. So that's why macam tu korang tahu. Pada suhu 27 darjah Celsius dia ialah gas. Cara ni korang guna untuk paper 1 boleh, paper 2 boleh. Paper 1 lah biasa kita guna ni, senang. Buat je. Senang sangat. Okay, yang B1.
Kebatian X terbentuk apabila natrium bertindak balas dengan klorin. Compound X is formed when sodium react with chlorine. Write the chemical equation for the reaction. Okay. Sodium Na. Klorin. Klorin mesti Cl ke mesti Cl2? Klorin Cl ke Cl2? Cl2. Why? Kenapa klorin mesti 2? Betul, Kujit jawapan betul. Because klorin ialah mesti wujud dalam bentuk diatom. Diatom, dalam bahasa Inggeris diatom. Kenapa? Klorin kumpulan 17. Kumpulan 17 halogen. Bila halogen mestilah diatom. Kita fluorine F2, klorin Cl2, bromin Br2, iodine I2, astatine AT2. Biasa. Okay, so NaCl semua dapat apa ni? Ni dapatlah NaCl. Okay, dapat NaCl. Soalan seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. NaCl. Okay, so seimbangkan. Cikgu ajar kau seimbang macam mana? Pattern. Step untuk balance. Nombor 1. Ingat tau. Ni pula nak ni pula. Bila buat equation, antara benda kau kena ingat ialah mesti buat equation dulu baru balance. Mana cikgu ni dua ni tak sama. Memang tak sama. Don't worry. Sebab tu kita balance. Balance ialah nombor 1 metal. Metal tu apa? Logam dulu. Buat logam dulu tau. Makna cari dulu mana logam. Cari mana logam. Lepas tu seimbangkan lain-lain. Lain-lain selain logam, hidrogen, oksigen. Maknanya cari lain-lain lah. Okay, sebab hidrogen pergi step nombor 3, last kali pergi oksigen. Ni cara dia. Lepas tu bila dah sampai nombor 4, patah balik nombor 1. Kalau tak settle lagi. Okay, so Na dengan NaCl, so caranya bagaimana? Seimbangkan. Na1 tak sesuai, tak belum lagi. So sini 2, sini 1. So jadi letak 2. Bila 2 nampak dia dah kacau logam pula. Cikgu, saat ini cikgu cakap 1, 2, 3, 4. Ni tak seimbang, tak apalah, patah je balik. Settlekan logam tu balik. Tak je 2. Dah siap. Macam tu je. So don't worry lah sangat. Kalau lepas kita buat sampai tu tak settle lagi, patah je balik. It's okay. Ni. Pengiraan. Calculate the mass of sodium needed to completely react with 2 mole chlorine. Itu kan gisim natrium yang diperlukan untuk bertindak balas dengan lengkap dengan 2 mol klorin. So tadi kita buat equation 2Cl Na campur Cl2 dapat 2 NaCl. Soalan minta cari gisim natrium mana? Sini. Gisim. Tak tahu. Untuk bertindak balas dengan lengkap dengan 2 mol klorin. Okay. So klorin dia bagi sini 2 mol. Okay. So seperti biasa apa? Emak makan roti. Emak makan ramen ayam. Tukar pula. Tak dah, saja je. Mak makan roti sardin. Pening kepala lah orang kan. Aku rasa macam nak tukar. Mak makan ramen ayam. Dia tak suka lah ramen. Mak makan roti ayam. Mak makan, apa makan setengah R? Mak makan roti sardin lah. S tu soft. Okay. Jadi kita dah siap buat equation dah ada, selesai. Lepas tu yang sebelum buat 3 ni dah letak pun selesai. So kita sambung-sambungkan. Dia start pada dia, pergi dia. Jadi sini mol, sini ratio, sini jawab le. So mol dia dah ada 2, so selesai. Buat ratio. Ratio dia kena tulis. Nisbah 1 mol Cl2, 2 mol Na. Dah siap. So sini 2 mol. Yuk. 2 mol Cl2. So sini berapa? Macam mana nak buat? Jawapan apa? Senang je. 1, 2. So kalau 1, 2. Kalau 2, 4 le. Senang. 4 lah. Okay.
So dapat dah 1 markah. So sekarang ni nak jawab soalan. Soalan minta GSIM. GSIM kita belajar GSIM mass sama dengan mol darab GSIM molar. Mol dia 4. GSIM molar Na ialah X pula. Tiba-tiba X. Mana X? Huh? 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 Salah soalan ni. Soalan ni sudah salah. Ayo, orang buat soalan pun. Tak apa lah. Kita kira lah kan. Darab 23. Dapat berapa? Sebab macam ni. Cikgu tahu. Dia sebenarnya nak cari ni. Ayo. Molar mass X saya kat sini dihitung GSIM natrium. Sebenarnya soalan. Hitung GSIM X. And daripada aku tidak balas dengan lengkap. No. Sekejap. Ada lagi soalan bawah. Ada dah. Dah. 35.5 campur dengan 23 apa? 58 kan? Betul lah. Ayo soalan. Sebenarnya ini. Hitungkan GSIM X yang dihasilkan. Ayo. Apabila. Yang bila apabila 2 mol klorin tidak balas dengan lengkap. Tu soalan dia. Tak apalah. Kita buat soalan sendirilah. Kita ikut je soalan dia ni. Tapi kita ni kan. Okay. So. Hitungkan GSIM ni. Cikgu beritahu korang RAM dia. RAMNA ialah 23. Senang. RAMNA 23. So. Berapa 4 darab 23 guys? 86 Apa? Tolong. 4 darab 23. Cikgu nak buka kereta malas. Ini 62. Itu okey. So 92 gram. Okey lah, siap. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 dia masuk chapter ni. Okey, siapa yang ada nota, buka nota korang. Tengoklah dekat bahagian chapter 4 form 4. Masuk chapter 4 form 4. Nama dia periodic table. Jadual berkala unsur. Okay, so dia bagi macam ni. Banyak PQRST banyak. Dia cakap A nombor 1. Which element which is gas monoatom? Dia gas tapi monoatom. Siapa? Kumpulan berapa? Kumpulan 18. Confirm. Sebab tu dia unik. Semua gas tak boleh sorang-sorang. Dia seorang je gas yang boleh sorang-sorang. Mono masuk 1. Satu kalau orang kahwin 1 dipanggil monogami. Orang kahwin ramai dipanggil poligami. Macam tu. Okay. Jadi monoatomnya mana? R. Ini pula. Bandingkan saiz antara atom P dengan atom T. Berikan sebab. Tengok sini. P dengan T. Sebelum jawab soalan saiz ni. Kena jaga-jaga. Sebab soalan untuk saiz boleh keluar. Soalan bila tanya pasal saiz atom. Dia boleh keluar 2 jenis soalan. Soalan nombor 1. Keluar dah belon. Mentang lah 2 kan. Okay. Kalau dia dalam color yang sama. Means color yang sama. The same period. Okay. Explanation dia lain. Kalau dia antara contoh, cikgu sebut sini PQRSTQV, contoh V kat sini kan. Dia duduk dalam group yang sama tapi satu atas satu bawah. Maka explanation dia lain. Lepas tu bila soalan minta tanya pasal size, check dulu. Because question boleh tanya 2 cara. Okay. So kita tengok yang cara yang mudah dulu, iaitu duduk dalam satu atas satu bawah. So antara 2 ni, V dengan T siapa besar siapa kecil? Jawapan dia yang bawah lagi besar. Yang atas lagi kecil. Soalan katanya, terangkan jawapan anda. Kenapa ya? Maka jawapan kita ialah kerana T ada bilangan elektron yang lebih banyak
have more electrons. T have more electron than V. Itu poin nombor 1. Elektron dia banyak. Bila elektron dia banyak, maka keluar lagi Maka ini banyaklah emoji. Maka petala elektron dia pun bertambah, petala berisi elektron pun bertambah. Okay, kalau BI dia, electron field shells increases. Sebenarnya jawapan dia dalam nota kita sebenarnya kat sini. Pertambahan elektron dan bilangan petala berisi elektron bertambah. Sebab dia pada atas ke bawah. Okay. BI dia sama je. Kalau tengok BI, BI yang ni, the increase in the number of electron and electron field shells. Itu kalau atas dengan bawah. Okay, so far boleh faham kalau atas dengan bawah ni? Sekarang ni pula kalau color dia, ni color ni, this is the same period, kiri kanan. Jadi nombor 1 sebelum apa-apa pun pastikan pattern dulu. Pattern dia ialah sebelah kanan lebih kecil daripada sebelah kiri. Sebelah kanan lagi kecil daripada sebelah kiri. Means besar, lepas tu kecil. Macam tu. Belah kiri besar, belah kanan makin kecil. Okay, tu saiz dia berkurang. Kalau kau tengok dalam nota korang semua dah ada dekat period 3, jadual yang ni. Kat bawah tadi muka 11. Ni. Ni cerita dia. Dia jadi atom mengecil apabila merentasi color. Okay. Dan soalan akan minta explain kenapa. Okay. Explain kenapa ni guys, kena tengok dekat sini. Kat sini. Okay. So, kita tengok ni kan. Kat mana point mana kita nak explain? Sebab ni kan, kau tengok soalan ni. Dia dua markah. Jadi dia tak banyak point dia tau. Tak banyak point dia. Dia bukan banyak sini tak ada. Okay. Jadi macam mana kita nak ringkaskan? Nombor 1 faham dulu. Jom kita faham dulu. Kita ulang kaji dulu. Okay. Bila merentasi color, dia makin kecil sebab nombor proton meningkat tapi bilangan petala elektron dia sama. Okay. Bila nombor proton makin banyak, daya tarikan nukleus pun makin kuat because nukleus ada charge. Apa charge nukleus? Positif. Cikgu, neutron tak ada charge. Ya, neutron memang tak ada charge, tapi kita ada proton. Proton ada charge kan? So proton positif. Proton duduk dengan neutron dalam nukleus tu. Sebab proton je ada charge, maka nukleus ada charge proton je lah. Okay, itu nombor 1. Nombor 2. Bila dia makin ke kiri, makin ke kanan, nampak nombor dia makin naik. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Proton dalam nukleus tu makin banyak. Bila proton dalam nukleus tu makin banyak, daya tarikan nukleus, which is the positiveness tu, kepositifan tu, pada elektron dalam petala pun bertambah. Jadi, bila dia bertambah, okay, jadi dia pun tariklah elektron dalam petala tu pun makin kuat, jadi pun dia tarik ke arah nukleus. Shell tu, elektron tu, petala elektron yang garis-garis tu, gerak ke dalam. Jadi dia makin kecil. Lagi kuat nukleus dia, lagi kuat dia tarik dalam. Lagi kuat nukleus dia, lagi kuat dia tarik dalam. Itu understanding. Pemahaman. Kita ni nak jawab soalan. Macam mana jawab soalan? Okay. Dengar betul-betul. Perhatikan kata kunci. Kata kunci ni ialah bandingkan. Bahasa Inggeris, compare. So bila compare, wajib jawapan kita mesti ada perkataan compare, mengompare. BI gunakan perkataan larger than, smaller than, bigger than. Kalau Melayu sampai tulisan BM, tulislah lebih besar, lebih kecil, lebih banyak, lebih kuat. Mesti ada unsur perbandingan. Jadi, nombor 1 kita try jawab soalan ni, kita jawab soalan ni sekarang. Bandingkan saiz antara atom P dengan T, maka jawapannya ialah atom. Korang ambil lagi besar ke lagi kecil? Pilih. Korang ambil lagi besar ke lagi kecil? Pilih.
Kalau nak senang, ambil lagi kecil. Sebab dia ikut pattern daripada kanan ke kiri. Nak senang. Kalau nak cabar diri, nak cabar diri, nak cabar diri terbalik kan. Kita yang besar, maka semua point yang kita faham kena diterbalik kan. Kau nak yang mana? Ambil kecil je, ambil senang je lah, ambil senang je lah kan. Okay, so kita jawab atom T lebih kecil. Perkataannya lebih. Bahasa Inggeris, atom T is smaller than. Smaller. Kan ada smaller than. Is small. Atom T kecil. Tak dapat markah. Mesti lebih kecil. Lepas tu lebih kecil. Okay. So then daripada T. Daripada P. Terangkan jawapan anda. Ini kena cerita pak yang siapa nombor satu, cerita siapa lagi banyak proton. Satu. Dua. Okay. Dua. Kita. Okay. Lepas tu cerita. Okay. Atom T dia kecil-kecil daripada P. Lepas tu cerita. Okay, kita. Atom. Nampak? Cikgu tulis atom ke cikgu tulis T je? Atom T. Okay. Atom T mempunyai nombor atau bilangan, tak kisahlah. Ataupun dua markah je. Atom T mempunyai daya tarikan nukleus yang lebih kuat daripada atom P. Cukuplah dua markah. Okay. Kalau nak tambah, okay, boleh cerita, kau boleh pilih point. Okay, cikgu beritahu sebab dia dua markah, satu cikgu tak suka tak dua markah ni. Kau boleh point nombor satu, bila nak cerita pasal saiz, fokuskan kepada ini dahulu. Sebab kenapa dia tarik elektron tu, ni dia. So you guys start dengan kenapa lagi kecil? Oh, sebab dia tarik nukleus dia tarik elektron lagi kuat. Kenapa? Lepas tu cukup. Itu kalau 2 markah. Kalau 3 markah, kenapa dia lagi kecil? Oh, nombor 1, nombor proton dia banyak. Tapi bilangan petala dia sikit sama. Poin nombor 2, jadi daya tarikan nukleus dia petala lagi kuat. Poin nombor seterusnya, tarikan kepada elektron bertambah. Elektron petala bertambah. Lepas tu dia jadi atom makin kecil. Ini kalau 4 markah esei. So sekarang ni struktur tau. So kita ambil 2 saja, kita ambil yang mana betul-betul bagi kesan kepada elektron tu jadi atom tu jadi kecil. Kesan dia apa? Kesan dia sebab daya tarikan nukleus tu lagi kecil. Okay. So ini cerita dia. Apa dalam English ini cerita dia. Number of proton increases, but the number of shells stay the same. So the nuclear attraction force towards electron in shell increases. Ataupun the force of attraction of nucleus. Tak ada masalah. Asalkan masuk dia sama. Ada orang cikgu nak kena hafal sebiji-sebiji ke? Kalau korang boleh tulis dalam maksud yang sama untuk point ini, korang tulislah. Cikgu akan tukar. Cikgu akan tulis the force of attraction of nucleus. Sebab cikgu dah biasa perkataan force of attraction tu. Korang kalau nak bezakan, tak nak pening kepala kan, yang ni ceritalah nuclear attraction force. Asalkan masuk dia sama, cikgu tak kisah dan markah korang masih betul. Cikgu tak kisah, skema pun tak kisah. Tak ada masalah. Okay, the nuclear attraction force toward electron in shell increases, so stronger pull towards electron in the shell also increases. Jadi dia pun tarik jadi makin kecil. Okay. Boleh this is the, dalam siapa yang belajar bahasa Inggeris. Dia punya apa? Dia punya point dia. Okay, yang ni pula P. Write the chemical equation for the reaction between tea and water. Sudah. Tea and water. Kejap, lain ayat dia. Alpha dapat. Sekejap. Alpha dapat nota yang mana Alpha dapat nota yang ni Ya.
Ini. Ni kan. Kan. Sama je, sama je. Cikgu nota baru cikgu buang yang ni. Sebab apa? Dia redundant. Dia actually point dia sama dengan point nombor 3. Dia bermaksud yang sama. So cikgu dah buang ayat tu. Sebab tu dalam nota yang ini cikgu tak garis kan. Nota paling baru cikgu dah buang sebab cikgu rasa itu je yang soalan nak. Dia kata dia point dia macam berulang. Okay. So tak ada masalah. So bahasa mudah dia tengok yang bergaris je. Yang bergaris tu confirm dalam skema. Okay, boleh? Okay, dia nak P dengan water. P group mana? Group 1. Group 1 campur dengan water jadi apa? Dia akan jadi P campur air dapat POH. Okey, datang soalan. Cikgu, katalah korang sebut, cikgu saya tahu P tu apa? Korang sebut P ni apa? P ni apa? Apa unsur P? Dia group 1. So ni hidrogen. So dia start dari sini. Agak P tu apa? Siapa tahu? Kau nak try? Rasa. Group 1 start dengan lithium. Dari sisi lithium. Okay, betul Zarif. Betul Arif. Betul Ryan. Sodium, potasium, sodium dengan natrium. Natrium, betul. Suraya pun betul. Amir pun betul. Siapa lagi? Naif pun betul. Na, sodium. Okay, katalah korang, cikgu, saya tulis sini sodium boleh tak? Datang soalan, boleh tak? Jawapan dia boleh. Dengan syarat, ada syarat. Engkau betul-betul sure dia ialah Na. Sebab kalau lah tiba-tiba tertukar, rupanya dia kita tulis K, kita salah ingat. Dapat markah tak? Tak, terus salah. So, if you guys nak tukar kepada nama elemen dia, unsur dia, pastikan korang dah sure betul-betul memang itulah dia. 100% sure. 100% sure. Baru tulis. Kalau tak payah. Buat P je. Okay, kena ingat. Okay, then balance. Balance kan P1 kiri, 1 kanan. P ialah metal, so sama. Lepas tu tengok pula H dulu. H2, H1, so letak 2. Lepas tu O pula ada 2 kat sini, 1, so letak 2. So kena tukar pula jadi 4 sini. Kita ni biar betul. Yelah. Kalau macam ni sampai kiamat pun tak settle. Lupa lah, sekejap. Okay, semula. P. Sebut sini ni. P campur H2O. Dapat. Okay. P jadi P plus. H jadi H plus campur OH minus. Patutlah salah. So P combine dengan OH jadi POH. Yang ni seorang-seorang jadi H2. Barulah. Kalau tak sampai kiamat tak ada simbang kita. Okay, then baru kita buat. Sodium P settle. Hidrogen 2, hidrogen 3. So letak 2 kat depan. So letak apa? So ni hidrogen dah 2. So dah jadi 4 hidrogen. Ini dari 2 letak 2 kat dia. So dah jadi 4 hidrogen. Okay, hidrogen settle. Oksigen 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. Oksigen settle. Tapi bila letak 2 kat sini, P dah kena kacau. So letak P kat depan. Macam mana kita tahu cas P? Okay. Kita tahu cas P. Cas P kita tahu sebab P kumpulan 1. P group 1.
Bila group 1, group 2, group 13, dia akan donate elektron. Bila dia tahu dia donate elektron, dia akan jadi positif ion. Dia donate 1, dia positif 1. Dia donate 2, positif 1, positif. Dia donate 2, 2 positif. Dia donate 3, 3 positif. So kita tahu P positif because P ialah group 1. Group 1 mesti donate elektron. Benda ini kita belajar masa bila guys? Masa kita belajar chapter 5 form 4. Mana tadi? Ni. Ni. Kat sini. Please remember group 1, group 2, group 13 akan donate elektron. Group 15, 16, 17 akan terima elektron. 14 confirm ni kelas minggu lepas kan. 14 confirm akan kongsi sahaja. Carbon confirm kongsi je. Okay. So kita dah tahu kat sini kita pun buat calculation. Seperti biasa calculation. Calculation insyaAllah kau okay kan? Cikgu tunjuk ke calculation? Kira-kira cikgu tunjuk sekali lagi last. Lemak makan roti sardin. Apa nak kena buat? Kita pun sabar tak indah dulu. Astagfirullahaladzim. Sini 0.5 mol. Hitung isi padu gas yang terbebas. Ni nak isi padu sini. Okay, lepas tu panah-panah. Panah dia antara P Allah P dengan ni. Ini mol. Jadi ratio. Ini jawablah soft. Okay. Tentu. Sebelum cikgu pergi jauh, Alfa, boleh Alfa? Adakah cikgu dah menjawab soalan? Soalan Alfa tadi? Okay, baik. So, boleh faham ya? Okay, sekarang tengok sini. Semua orang tengok sini. So, kita dah ada mol, dah ada buat ratio. Buat ratio terus lah. 2 mol P, ini 1 mol hidrogen. 0.5 mol P, ini tak tahu hidrogen. Tak tahu mol hidrogen. So macam mana ni? Macam mana nak buat? Berapa dapat? Berapa dapat kotak kosong? Siapa tahu, siapa tak tahu, cikgu beritahu dia punya jalan kerja dia. Sekali lagi, bawah ke atas bahagi. Ke sini apa? Darab. So dia akan jadi 0.5 bahagi 2 darab 1. Itu dia punya jalan kerja dia. Jalan kerja shortcut. So 0.25. Yes. 0.25 what? Mol. Okay. Lepas tu kira isi padu. Isi padu ialah volume sama dengan mol darab molar volume. Mol sama dengan 0.25 darab 24. Berapa dapat? 0.12 berapa? 0.25 kali 24. 6 6 dm cube. Okay, daripada 6. Ya 6. Yes. So nampak jalan kira dia sama je. Farhan, boleh Farhan sebab Farhan baru masuk kat calculation. Cikgu risau sebab cikgu, kenapa cikgu buat banyak kali calculation ni, sebabnya cikgu nak kau ingat. Termasuk Arif jugalah. Arif pun baru belajar, Arif pun baru join. Yang lain ni dah lama, so dah biasa tengok. Pattern ni korang tengok banyak kali dah. Kalau tak dapat juga, cikgu datang rumah korang. Tengok dia. Okay, alright. Okay, nombor 5. Okay, darjah 4 menunjukkan penguraian pepecahan M dengan mencakup peroksida gas N ni So, ni masuk. Cuba tengok jap sebelum pergi. Ni chapter berapa? Ni chapter berapa?
Chapter 3? No. Ya. Chapter 6. Chapter 6. Tajuk dia bawah kesan haba ke atas garam. Kesan haba ke atas garam. Effect of heat on salt. Okay, dan datang soalan. Cikgu, macam mana cikgu tahu inilah kesan haba ke atas garam? Nombor 1, clue pertama. Dia sebut ada pepejal koprum 2 oksida. Kita belajar bila kita buat pemanasan, heating, mesti dapat dua benda, betul? Dapat baki pepejal, dapat gas. So, pemanasan garam pepejal dengan gas. So, kita tahu this is pemanasan. Heating nama dia. Jadi, bila heating guys, tolong ingat dia tak ada oksigen dia, dia terus tambah. Terus tambah pula, terus nak panas. Okay, so warna koprum 2 oksida dia ada solid M. Terus apa warna koprum 2 oksida? Siapa ingat tanpa tengok buku, rasa-rasanya? Yes. Betul, betul, betul. Siapa yang jawab hitam betul? Ini warna pepejal ni. Siapa jawab hitam betul? Pepejal ni. Bila baki pemanasan pepejal, dia hitam babaku. Kalau nak ni lah. Black koprum. Lepas tu brown yellow plumbum. Okay. Satu lagi ialah kuning putih. Kuning putih zinc. Yellow white zinc. Zinc ke kalsium? Salah, zinc. Sekejap. Is it? Cikgu. Okay. So macam mana kau nak datang ni? Cara nak ingat ni. Babaku beria pergi. Yewi. Okay. So koprum 2 oksida black. So black lah. Hitam. Kena pasti pepejal M. Okay, kita tak tahu lagi pepejal M ni apa tau. Macam mana kita nak tahu Menarik soalan ni, dia tak bagi tahu pun. Okey lah, cikgu sebenarnya cikgu tahu dah jawapan dia, tapi dia tak cakap pun. Macam mana aku nak bagi korang clue lah? Kalau cikgu sebut, okay. Cikgu bagi clue. Sebab cikgu tengah mikir macam mana cikgu nak pattern korang ni. Okay lah, kita tengok nota lah. Kalau kau tengok nota kan, gas yang keluar, dia ada 3 tau. Kalau dia duduk sorang-sorang, kalau dia keluar gas sorang-sorang, biasanya dia karbon dioksida. Kalau dia keluar berdua, satu nitrogen dioksida, satu oksigen. Dia pakai pattern itu. Yang kalau keluar satu seorang je, dia ialah amonium. Tapi dia tak logik amonia. Sebab dia ada pasangan dia. Dia ada pepejal dia. Jadi kan guys, sebenarnya ini gas N ni karbon dioksida sebenarnya. Cerita macam mana cikgu nak beritahu korang lah. Dia tak bagi clue lain masalahnya. Lepas tu dia dah cerita kat bawah ni pula. Okay lah. Okay, so jawapan dia cuba terus. Gas N ialah karbon dioksida. Koprum 2 oksida ni, so ini kalau karbon dioksida, bila sebut garam mesti ada dua nama. Satu anion, satu cation. Satu ion positif, satu ion negatif.
Okay, kation dengan anion. Bila sebut kation dengan anion, kation, nak tahu kation, tengok dia punya solid. Tengok pepejal yang tinggal. Nak tahu dia ion positif dan negatif, tengok pepejal yang tinggal. Pepejal yang tinggal tu, kita ambil ion positif aja yang tinggal. So, takkan oksida. Oksida kan ion negatif dia kan. Jadi, pepejal dia ialah cuprum 2. So, Cu2+. Nak tahu anion dia, tengok gas yang keluar. Cikgu beritahu korang sekarang, gas yang keluar ialah gas karbon dioksida. Okay. So, bila karbon dioksida, dia punya pepejal solid untuk ion negatif dia apa? Apa boleh jawab? Kalau gas karbon dioksida yang keluar, apa nama dia? Wah, Arif tu beritahu nama penuh. Ion dulu Arif, ion dulu. Ion apa yang ada? Kalau dalam keluar gas karbon dioksida, apa ion negatif yang ada dalam ni? Karbonat. Kalau CO2, dia karbonat. Okay. Jadi ini ialah karbonat. CO3 lah. CO3, 2 minus. So, saya minta kenal pasti pepejal M. Okay. Bila sebut kenal pasti, korang kena bagi tahu nama cikgu sebut kan. Kenal pasti, cadangkan bagi tahu nama. So, bagi tahu nama, kita letak cuprum 2 karbonat. Ingat, mesti ada perkataan 2. Kenapa? Sebab cuprum ada cuprum 1. Copper ada copper plus and copper 2 plus. So, to differentiate, membezakan antara cuprum 1 dan cuprum 2, maka kita letaklah nombor. Sama juga dengan ferrum, iron. Iron kena tulis iron 2 or iron 3. Ferrum 2, ferrum 3. Kenapa? Kalau kita tak tulis, orang boleh tanya soalan. Ini ferrum betul, 2 ke 3 sebab color dia lain bro. Betul. So, kita kena tahu. Kita kena tulis. Kena tahu dan tulis. B pula. Bagaimanakah tindak balas 1 dilakukan? Dengan kena okay. Kalau jatuh letak formula boleh ke? Cikgu ambil bila perkataan identify, tulis nama. Cikgu ambil mazhab, tulis nama. Okay, cikgu ambil pegangan, tulis nama. Dia akan confirmkan balik lepas ni. Esok dia akan WhatsApp seorang cikgu ni. Ada beberapa perkara cikgu nak confirmkan dengan pemeriksa tahun ini. Kau kena ingat tau, SPM ni dia kadang-kadang ada diterima, ada tak terima. So, cikgu akan tanya dia betul-betul. Setakat cikgu tahu, bila soalan minta cadangkan, kata kunci bila soalan keluar, cadangkan bahan apa-apa dengan kenal pasti bahan apa-apa, kita tulis nama penuh. Kita tak tulis simbol. Itu setakat cikgu tahu. Tak tahulah tahun ni berubah tidak. Tadi kadang dia tukar. Apa cikgu confirmkan nanti. Ada dah, cikgu dah nombor telefon cikgu tu. Cikgu boleh tanya. Okey, selesai Tengok B1 pula. Bagaimanakah tindak balas 1 dilakukan? Okey, dengan cara panaskan je lah. Cuma dia nak minta kau tulis ayat tau. So, panaskan pepejal PAM, pepejal M dengan kuat. Itu je. Heat solid M strongly. Kita bahasa Inggeris Heat solid M strongly. Nombor seterusnya, write the balanced chemical equation for this reaction. So, CuCO3 terus anak panah, tulis UO campur CO2. Dah balance ke belum? Dah. Ni nak ajar. Dah ajar dah itu. Nak ajar lagi. Nombor 1, bila korang nak buat pemanasan, ada beberapa tips dan benda yang kena ingat. Nombor 1, pakai tabung didih. Tak boleh pakai tabung uji. Walaupun ada orang tulis tabung uji, tapi juga ambil tabung didih. Pemanasan. Okay, yang kedua, mesti ada delivery tube. Delivery tube ialah tube penghantar. Mesti penghantar macam ni. Tube penghantar ni bentuk dia bentuk L tau. So, kalau bentuk L, sebenarnya korang boleh buat macam ni. Atau sebenarnya cikgu pun kena pelik juga. Kenapa kita tak buat macam ni je? Boleh je kan? So boleh. Ni boleh, ni pun boleh.
Okay. Lepas tu tiub penghantar. Tiub penghantar, dia kalau korang pasal cikgu tak tahu lah, dia bentuk L. Bentuk L. Dia bukannya bentuk sama panjang, tak. Dia ada pendek, dia ada panjang. Ni, delivery tube. Jadi bahagian pendek tu mesti letak dekat tempat kita mengumpulkan gas. Yang pendek letak dekat tempat mengumpulkan gas. Yang panjang letak dalam apa yang kita nak test. Sebab guys, saja cikgu beritahu sebab bila kita buat, kita sekarang ni kita ada gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni kita mesti kena uji dia. Soalan. Apakah nama air yang kita guna untuk uji karbon dioksida? What is the name of solution of water yang kita guna untuk uji gas karbon dioksida? Betul Arif? Oh, besar Zarif punya tulisan. Betul. Uji pun betul. Okay, Suraya pun betul. Amir pun betul. Lime water, air kapur. Betul. Jadi, tengok bila kita lukis, yang kita okay, macam ni korang ada 2 test tube je. Cikgu bawa dulu. Ni P. Korang ada 2 test tube. Dah, tabu uji lah. Dah. Okay. Lime water. Okay. Hypo kot. Okay, satu buat pemanasan. So, pemanasan. Sini kita buat panas. Ingat, panas wajib ada anak panah. Lepas tu wajib tulis perkataan panas. Kan? Bahasa Inggeris tulis heat. Satu anak panah je. Lepas tu tulis heat. Lepas tu letak benda ni. Ingat dia perpejal. Jadi kita boleh buat dia macam ni. Cukup. Lepas tu ambil delivery tube. Okay. Oh sorry. Sebelum tu, ingat benda ni tak boleh terapung. Jadi mesti ada apa? Mesti ada pemegang. Ni mesti lukis. Wajib lukis tau. Wajib lukis. Pemegang, holder. Pemegang ni boleh kaki retort stand boleh. Atau kau nak pegang penyepit penyepit tabung uji pun boleh. Tak kisah, tapi apa dia tu kena tulis. Kena lukis. Benda pengepit tu kena lukis. Ni holder dan benda pemegang ni kena lukis. Yang ketiga, gabus kena lukis. Dan gabus mesti half-half. Dia jangan tenggelam. Macam ni tak boleh. Sekejap, cikgu ambil colour lain lah. Hijau. Hijau nampak ke? Tak nampak. Purple. Purple nampak? Apa nampak? Nampak tak? Merah dia. Dia kata nampak kata tahu lah. Kalau macam ni tak boleh tau. Kenapa? Sebab dia tenggelam dalam mulut. Yang ni lagi tak boleh. So dia kena macam ni. Pandai-pandai lah nak apa? Nak besar nak kecil tu kan. Cikgu ni dah. Itu besar ni. Ni. Dan lepas tu lorek. Tapi sebelum lorek tu sedari lah sikit. Apa sedari? Maksud sedari tu lah. Buatlah ni sebab kita nak letak ni lah. Kita pun lukis sikit. Lukis Delivery tube. Macam ni cukup. Yang pendek letak macam ni. Lepas tu dia pun corner masuk. Sekejap. Pakai pembaris je. Nanti. Ini malah lekuk. Sampai sini pembaris je. Ambil. Okay. Kenapa panjang sangat cikgu? Kenapa panjang gila? Sebab bahasa mudah, kita nak yang hujung panjang ni masuk dalam air kapur. So, korang kena buat air kapur pula kat sini. Tapi pastikan hujung tu masuk. Dan ingat, semua larutan mesti dilorekkan. Macam ni lah cerita dia. So, apa kita belajar nombor 1? Nombor 1 kita belajar bila kita nak lukis test
Test tube ke boiling tube ke. Nombor 1, dah lukis mesti ada pemegang. Nombor 2, sekiranya ada pemanasan heating, wajib buat anak panah, wajib tulis. Nombor 3, sekiranya kita nak kutip gas dan uji gas, maka bahagian pendek ialah tempat kutip gas, bahagian panjang ialah tempat uji gas. Because nanti dia akan hasilkan apa? Nanti bila dah siap-siap dia akan hasilkan ni gas karbon dioksida. Jadi akan naik lalu kat sini, dia pun masuk dalam ni. Bila masuk dalam ni apa jadi? Apa jadi pada lime water? Apa jadi pada air kapur bila kena karbon dioksida? What happen? Bertukar menjadi keruh. Yes, dia turns cloudy. Jernih kepada keruh. Yes. Betul. Okey betul. So, soalan seterusnya. Benda seterusnya ialah gabus kena ada. Gabus. Cikgu, sini tak payah gabus ke? Ada soalan. Ini tak payah ke? Tak payah. Kenapa? Sebab kita nak uji gas, kita bukan nak kumpul gas. So gas masuk, tapi sini kenapa ada? Kalau tak ada, gas tu keluar ikut tepi. Apa sila tu? Kita nak lalu dalam ni je. Dia masuk dalam ni. Okay. So label. Okay, jom label. Label sini tulis solid M. M. Pepejal M. Lepas tu labelkan lime water. Ini ialah lime water. Air kapur. Lepas tu dah tak ada. Delivery tube, sorry. Ni tiub penghantar. Kita hantar. Okey, inilah. Cukup dah ni. Cukup dah. Test tube. Okey, nak label tak label. Boiling tube label tak ada masalah. Pemegang nak label tak label pun tak apa. Kita ambil benda yang besar. Okay, dah siap. Kita boleh faham pantang larang lukisan, apa nak kena lukis. Okey. Boleh Itu benda-benda yang mesti ada. Wajib. Kalau tak dapat markah tau. Next, yang ni. Bila soalan minta, baca soalan cakap huraikan secara ringkas ujian pengesahan bagi gas N. Describe briefly a confirmatory test for gas N. Soalan akan sebut ujian pengesahan, kadang-kadang soalan sebut confirmatory test, kadang-kadang soalan sebut ujian kimia chemical test. Okay, dia akan sebut beberapa benda. Delivery tube. Ni delivery tube. Okay. So, apa tadi? Ujian pengesahan. Okay, ingat dia punya apa? Ingat dia punya format dia. Format dia ialah POI. Pelajaran ni mesti ada POI. POI apa? Procedure. O apa? Observation. I apa? Inference. Mesti ada tiga-tiga ni. Cikgu 2 markah? Tak kira. Kena 3 dia. Procedure kita belajar follow AMA. AMA yang tak ada M. Tak ada measurement. AMA sahaja. Action, material, apparatus. Observation mesti tulis apa kita akan dapat. Kita akan dapat apa? Larutan air kapur bertukar daripada jernih kepada keruh. Inference just bagi tahu apa gas yang kita uji tu ada ke tak ada. Benda kita uji tu ada ke tak ada. So untuk ini gas uji gas N senang sahaja. Okay. Dia punya action dia ialah alirkan. Material dia ialah gas M. Apparatus dia ialah ke dalam tabung uji berisi air kapur. Banyak dia punya apa? Dia punya apparatus dia ataupun dia punya ni lah. Sebab kita nak uji kan. Okay. Ingat bila gas alirkan boleh. Lagi masukkan boleh. Bahasa Inggeris apa? Flow the gas. Alirkan, flow the gas. Flow the gas atau flow gas M into a test tube. Okay. Containing atau test tube with lime water. Siap kita punya prosedur. Observation. Apa akan dapat? Air kapur. Observation mesti sebelum selepas. Biasa kan. Bertukar
daripada jernih kepada keruh. Nampak? Cikgu 2 markah kena 3 markah. Mesti. Apa inference dia? Gas. Okey, karbon dioksida. Wujud. Wujud pun boleh. Hadir pun ada. Wujud pun. Hadir tak best lah. So, bahasa Inggeris dia apa? Carbon dioxide gas is present. Wujud ni ialah kita panggil is present. Satu lah kita faham kenapa ada setengah buku tulis hadir. Sebab kan orang kamu panggil, contohlah orang panggil Arif kata hadir cikgu, kan, present, dia macam tu lah. So memang dalam buku dia tulis hadir. Wujud tu terima saja je lah. Macam kelakar lah hadir. Ni lah bila ujian test ke ujian kimia ke apa, ini cara dia. Procedure, observation dengan inference. Yang follow the amal one. Last, soalan last. 10 minit lagi. Bagus kat ni. Rate of reaction. Chapter berapa guys? Rate of reaction. Rate of reaction chapter berapa? 7. Chapter paling leceh. Cerewet lah, cerewet. Kenapa? Sebab tak boleh ambil direct, kena banyak modify. Okay. Okay, jom kita tengok soalan ni. Soalan ni dia kata, menarik ni. Okay. Soalan ni dia cakap, is to set eksperimen dia akan mengkaji faktor yang memenuhi kadar tindak balas. Okay, faktor yang memenuhi kadar tindak balas. So, dia kata, bla bla bla, lepas tu dia bagilah. Ni paling best ni. Dia bagi eksperimen 1, eksperimen 2, 100 cm3 larutan natrium thiosulfat 0.5 mol desimeter cube. 1. Yang kedua ada asid nitrik 1.0 mol berlebihan pada 40 darjah Celsius. 40 degree Celsius. Masa untuk tanda head hilang ialah 50 saat. Lepas tu yang ni 100 cm3 sama, 0.5 sama, asid nitrik sama, suhu 60 darjah Celsius. 30 saat. Soalan. Sebelum apa-apa, ini ialah eksperimen yang mana satu dalam nota cikgu. So cikgu beritahu korang untuk eksperimen untuk kadar tindak balas ni dia ada 3. Yang nombor 1, yang nombor 2, yang nombor 3. Ya, nombor 3. Betul. Nombor 3. So, okay. So bila nombor 3 je kau kena pasang alert sikit dalam kepala. Sebab dia lain sikit. Ingat tak masa cikgu ajar chapter ni, cikgu sebut nanti kita jawab soalan, cikgu explain. Kan? Inilah masanya. Okay, nombor 1 ialah dia agak confusing sikit sebab dia kita mengukur perubahan dalam masa. Dia macam ni, kalau dia volume of gas, kita kumpul nak ukur kadar tindak balas tu dengan tengok isi padu, tengok gas dia senang. Kita kira je isi padu gas je. Kumpul je pakai burette, nanti keluar nombor kan, senang. Tengok nombor tu kita tahu, tolak dapat kadar tindak balas. Kalau kita nak ukur mass pun sama agak senang. Mula-mula jisim dia besar, lepas tu bang-bang jisim dia kecil. So, bila jisim dia dah turun, maknanya so senang. Sebab jisim boleh diukur berapa gram. So kita tahu makin laju jisim tu sikit, maknanya makin tinggilah kadar tindak balas dia. Cepat je hilang. Cepat je 50, 40, 30 gram, 20 gram, 10 gram. Cepat je dia turun. So, kita tengok pattern tu kita tahu. Itu ni guys. Yang ini, kalau kita tengok masa, maka untuk tahu kadar tindak balas dia, kena ambil 1 per masa. Sebab 1 ni kita tak ukur apa-apa. Kita hanya ukur boleh hilang tak boleh hilang. Itu je. Berapa cepat hilang, berapa cepat dia tak hilang. Hilang tak hilang bukan benda yang boleh diukur. Dia ialah kualitatif. Benda yang ada tak ada. Nampak tanda X, hilang tanda X. Itu je. So perubahan dia ialah 1. Dia nothing. So ingat benda ni.
Bila jumpa yang ni, korang kena terus jaga-jaga, dan bila soalan tanya apakah kadar tindak balas dia, kadar tindak balas ialah 1 per masa. Tu je jawapan dia, 1 over time. Okay. So A, apakah maksud kadar tindak balas? Korang tengok sekarang ni, ada tak dia cakap berdasarkan kepada gambar rajah? Ni ada tak dia sebut? Tak ada kan? Bila tak ada, kita jawab secara general sahaja sebiji dalam buku teks. Jadi sebiji dalam nota lah. What is meant of kadar tindak balas? Ambil sahaja nota kita, copy je sejibik. Inilah dia. Rate of reaction is change in the quantity of reactant or product per unit time. Perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Salin je sebiji, dapatlah 1 markah untuk definisi kadar tindak balas. Okay, selesai. Tengok B. Mengapakah hasil campuran tindak balas ini bertukar menjadi keruh? Kenapa dia ditukar jadi keruh? Ini jawapannya memang soalan, memang pasal eksperimen. Okay. Cikgu beritahu korang dia punya equation dia terus. Equation dia ialah Na2S S2O3 campur H2SO4 dapat S nombor 1. Dapat sodium sulfate, dapat air. Yang menyebabkan keruh mestilah bukan air. Air bila masa keruh. Yang menyebabkan keruh mestilah bukan natrium sulfat, sodium sulfat. Sebab sodium sulfat garam larut dalam air kan. Garam anak nah kan, anak air. So yang menyebabkan keruh ialah S, ada sulfur. And sulfur ni bentuk dia pejal. Okay, bila sebut pejal, kau jangan bayangkan gelabak keluar macam satu batu tu, dah. Dia keluar serbuk. So bila kering nanti dia jadi macam tinggal macam serbuk halus je. Macam garam halus. Sekarang okay. So dia keruh sebab, betulkan dia keruh sebab kehadiran sulfur. The presence of sulfur. Okay. Ataupun sulfur dihasilkan. Mengenal tahu. C1 hitungkan kadar tindak balas bagi eksperimen 1. Menarik ni. Okay. Macam mana nak kadar tindak balas tadi? Untuk tanda X ni. Kita sebut apa tadi? 1 per masa. Berapa masa dia? 50 saat. Jadi kadar tindak balas dia ialah, rate of reaction dia ialah 1 bahagi dengan 50. Dapat apa? 0.02 ke 0.2 ke 0.002? 0.2 kan? 0.02 rasanya. Betul tak? Kan? Okay. Alright. Soalan. Unit dia apa? Unit dia S-1. So, itu ialah S-1. Sebab dia ialah 1 per 50. 50 ni 50 second. Kena ingat unit tu kena betul. And then dia cakap write the ionic equation. Okay lah, ini kalau korang tahu, kalau korang tak tahu, korang tinggalkan. Jadi kan? Okay. So dia sebenarnya macam ni. Kita kena tulis yang ni korang kena hafal lah, tak boleh buat apa lah. Okay. Dia ialah Cikgu tak nak ajar dulu sebabnya nanti korang confuse. Dalam buku teks ada ajar, saja beritahu. Buku teks memang ada ajar. Ajar tau. So, kalau ada ajar, dia memang ajar. Ada dia ajar. Saya kalau ada ajar boleh keluar beisa lah. Dia boleh keluar beisa. Okay. So dia jadi H2SO4. Jadi S. Jadi S campur sulfur dioxide. Ya Allah. Okay. Sulfur dioxide campur air. Okay. B1. Kita ambilkan sikit lagi. Okay. B1, ramalkan masa yang diambil untuk tanda X hilang dari penglihatan sekiranya larutan natrium tilsuat berdekatan 1.0 mol digunakan eksperimen 2 tanpa mengubah suhu dan isi padu yang sama.
Apa yang ditukar sebenarnya? Apa yang ditukar sebenarnya? Dia kata oh, eksperimen 2 ni dia tukar, dia tak pakai 0.5. Dia tak pakai 0.5. Dia pakai 1.0. 1.0. So guys, 1.0 ni lagi pekat ke lagi cair daripada 0.5? Of course lah, apalah soalan Cikgu Firdaus kan. Teruknya macam mana teruk sangat korang punya ni kan. Mestilah kita pakai soalan lagi pekat kan. So bahasa mudah, kepekatan ni bertambah. So soalan cikgu, adakah kepekatan salah satu faktor daripada kadar tindak balas? Is concentration is one of the factors to determine the rate of reaction? The one that affect the rate of reactions. Oh lama. English babe. Concentration included ke tak masuk? Masuk. Sebab kita ada kalau tu saya keluar solat malam apa tu dia. Last week kan. Okay. Kalau bahasa Inggeris, so cute tapi tak cute tu kan. So cute tak cute tu. So cute tak cute. Size, concentration, temperature, catalyst. So cute tak cute tu. Okay. Yang ni saya keluar solat malam insyaAllah. Saya keluar bersukan malam pun boleh. Saya keluar apa namanya survey jalan-jalan malam-malam. Sah. Okay. So ya atau tidak? Yes. So of course dia cakap predict the time taken. So mestilah less than 30 second. Sebab kalau pakai yang biasa ni pun, kalau pakai 0.5 pun dah 30 second, tukar 1.0, suhu 60 degree Celsius, mestilah lagi cepat kan? Bila lagi cepat, less than 30 second. Explain your answer. Baru cerita pasal teori pelanggaran. Cikgu minta sikit, masa sikit je kita habiskan. Okay, untuk teori pelanggaran seperti biasa, terus pergi dekat nota, tengok kat sini. So dia tentang kepekatan. So nombor 1 kita sebut, okay, dia punya ni kepekatan di dalam asid ya. Kepekatan dalam natrium thiosulfat bertambah. Jadi bilangan ion bilangan ion sulfat ion apa tadi yang terlibat? Ni ion sulfat, thiosulfat bertambah per unit isi padu. Okay lah, cikgu tulis supaya korang nampak. 3 markah. Perkataan dia ialah 1.0. Okay. Apabila when cikgu bahasa Inggeris when apabila larutan sodium thiosulfate okay, 1.0 mol decimeter cube is used. Okay, the number of S2O32 minus ion atau kita panggil thiosulfate ion per unit volume increases ataupun is higher. Is higher. Cikgu memang akan guna ni. Okay, is higher. So frequency of collision dulu. Frequency of collision. Kalau BM dia apa? Frekuensi pelanggaran FB. Dia ingat size
Kepekatan mesti ada frekuensi pelanggaran, lepas tu konteks mesti frekuensi pelanggaran dulu, baru frekuensi pelanggaran berkesan. Apa FFP, FPB? Kalau bahasa Inggeris FOC, FOEC lepas tu dia ada dia punya ayat dia. So FOC, frequency of collision between, sudah. Between apa? Ambil balik ion je. Ni lah between dua ion ni. So between S2O3 2- ion atau kita panggil thiosulfate ion and hydrogen ion, macam tu nampak, is higher. Force lah, frequency of effective collision between, ada sebiji je. Dia nampak macam redundant tau, tapi dia tak redundant. Redundant ni, dia suka sebut redundant, maksudnya dia berulang, nampak macam berulang. Ini cerita langgar, atas ni cerita langgar, bawah cerita langgar dapat hasil. Langgar yang ni tak dapat hasil, tak ada kena-mengena dengan rate of reaction, tak ada. Tapi yang bawah ni yang menentukan rate of reaction. Higher frequency of effective collision, semakin tinggi frekuensi kadar pelanggaran berkesan, semakin tinggi kadar tidak balasnya. Tapi soalan ni kita habis kat sini saja dahulu. Habis. Sebab dia tak minta compare. Dia tak minta jawab. Dia tak minta jawab siapa lagi tinggi, siapa lagi tak. Dia tanya yang ni saja. Okay. So, inilah jawapan dia. Okay, sebelum kita habis, cikgu nak tanya, kau faham tak yang atas ayat ni? Frekuensi pelanggaran berkesan ni. Sebagai penutup, cikgu tak nak kita tinggalkan kelas kita dalam keadaan kita tak faham ayat atas ni. Boleh faham penerangan dia, boleh faham datang pada mana, cikgu datang pada mana ni. Ini datang pada mana, how do you know? Okay, nombor 1 saya dah beritahu awal. Nombor 2, antara tips dia lah, tengok dekat dia punya persamaan ion. Inilah dia punya yang berlanggar. Inilah zarah-zarah yang berlanggar. This is the particle that collide tu. Yang mesti ada correct orientation, yang mesti capai tenaga peaktifan tu. Dia orang dua ni lah. Sebab tu kita tulis kat sini. Macam tu. Okay. Alright. So, boleh. Daripada situ kita dapat. So then, akhirnya bila frekuensi of pelanggaran berkesan tu bertambah, jadi kita pun akan dapatlah jawapan dia, kadar tindak balas pun bertambah. Ini habis lah. Okay. Alright. So, sebelum kita berhenti, kita tengok dulu apa yang kita dah belajar hari ini. Nombor 1, kita dah ulang kaji tentang alloy, tentang ini. Ikatan ion dengan ikatan kovalent. Secara ringkas. Nanti kita akan tengok soalan essay. So, kita target masuk essay dia ni. Lepas tu, alloy. Saya nak ingat. Okay. Cuti-cuti pergi zoo. Kalau bahasa Inggeris. Kalau bahasa BM dia, cikgu sains, cikgu zoo. Cikgu yang mengajar zoo. Zoologi. Lepas tu, kita juga dah belajar macam mana nak ingat, nak kaitkan, nak teka composite material tu apa dengan kegunaan dia. Then next kita tengok, ulang kaji balik which one is particle, mana tu particle, mana tu zarah, mana bahan ada zarah, mana bahan yang zarah dia atom, mana bahan yang zarah dia molekul. And then kita dah tengok juga calculation, okay, biasa, seperti biasa. And group and period 3, color 3, saiz kenapa bertambah, saiz kenapa berkurang, kenapa makin kecil, apa yang menyebabkan dia makin kecil. Calculation, garam secara ringkas ni, very ringkas one. Okay. Color kena ingat, nantilah cikgu datang dengan tu. Hitam-hitam sebab cikgu datang dengan pantun. Pantun panjang sangat, aku kecilkan lah. Pendekkan lepas ni. Ujian pengesahan, okay. Gas, mesti ada AMA, mesti ada POI. POI tu ada AMA. And last sekali lah kadar tindak balas, yang soalan yang jarang keluar. Itu this one. Soalan mesti kita keluar gas, carbon dioxide, itu semudah kita jumpa. Yang ni jarang. Itu dia agak susah sikit. Kita tak pernah buat soalan ni tau. Tak pernah buat. Kakak kalau belajar dengan cikgu tak pernah buat soalan sodium thiosulfate hilang tanda X ni dengan korang. Tak pernah. This is the first time.
Okay, sebab tu kau ada yang macam sikit kan. Okay, itu sahaja. So next class, okay. Ya, ini juga cerita pasal acid dengan base dengan pH. Ada satu lagi soalan sebenarnya tinggal. Okay, alright. So kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Cikgu akan beritahu bila kelas tambahan korang. Okay, ada soalan sebelum habis? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, selamat berhujung minggu. Jaga diri elok-elok sebab sekarang ni musim influenza A. Kan, maksudnya ramai orang kena influenza A ni sekarang ni. Kalau ada asrama tu, ada asrama tu, mesti confirm kena. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.